hari ini saya nak bincang sikit lah pasal e-sport yang ada dekat Malaysia. So apa pendapat korang tentang e-sport dekat Malaysia kita? E-sport tu macam ML Mobile Legends, Mobile Legends sama juga benda tu. PUBG kan, macam tu kan. Katakan main game je. Apa pendapat korang? Baik ke buruk? Baik juga untuk rasa apa tu? Baik pun ada, buruk pun ada. Baik ke? Bagi aku baik pun dia, buruk. Okey, cuba senarai sikit apa yang baik. Baik pun kau pun tahu juga kalau kau duduk rumah pun main game juga kan. Aku kan. Balik rumah kau apa? Aku tak adalah keras sangat. Cuma aku nak tahu pendapat korang lah. Aku nak tahu pendapat korang lah yang kata game main game ni. Cuba beritahu sikit. Bagi aku benda ni dia boleh release kita punya stres lah. Sebab ya kau tengok lah kita sekarang ni assignment pun banyak. Assignment banyak. Ada sikit lagi boleh release stres. Kira member Ni banyak lah. boleh ngeratkan hubungan sikit. Nanti otak tak fungsi lah otak kau. Semua main kan Mobile Legends main tak? Main kan? PUBG. PUBG kau. Belah-belah balik rumah pun. Okey lah. Nanti kau tak pandai, nanti kau tak change GPT. Okey lah. Apa kelemahannya? Dia Merosotkan mata adalah Merosotkan mata lah. Budak-budak sekarang dia nanti malam tutup lampu betul main gitu. Apa kata dia main game buka lampu? Buka lampu tu tak adalah efek sangat. Tak ada efek, okey. Kau tengok orang tutup lampu. Satu bilik tu gelap. Kau lampu telefon tu je lah ada kena mata. brightness banyak. Oh, sorry lah saya tak pengalaman saya tak main game Sebab banyak. kau mainkan laptop ni macam mana kau tahu. Saya tak main game banyak. So saya kurang sikit aku tahu pasal benda ni. Okey. So okey, berkenaan baru-baru ni college community ada buat pasal e-sport macam tournament. So apa pendapat korang? Adakah itu dapat mengeratkan hubungan ke macam mana? Hubungan kaum ke? Boleh lah, boleh cepat fikir lah. Kita boleh berkait dengan kelas-kelas lain. Kelas lain. Tapi okey, keburukan contohnya pasal assignment tak buat. So apa orang Kita kena agih kan Masa lah pandai sebab okay, kau balik rumah kalau kau ada assignment kau buat lah assignment dulu nanti malam kau dah boleh lah kau main dengan member kau yang rumah Macam table lah. Asingkan masa. Asingkan masa. Tapi e-sport ni bukanlah benda yang teruk sangat. Terus sangat lah sebab sekarang ibu bapa tak apa suka sangat. Itulah kita kena agih kan dah ada punya masa semua. Sebab bukan Jangan main e-sport game, tu lah. benda yang teruk sangat sebab ada yang main e-sport sampai dapat duit, betul tak? Betul. Betul. Dia pernah dapat? Pernah. Tengok kau pun sendiri pun pernah dapat. Tapi saya kurang sikit apa pengalaman pasal benda ni, so saya tak tahu sangat lah. Tak adalah buruk sangat benda-benda macam tu, boleh lah. Boleh lah. Gantung pada orang lah. So satu lagi lah, patut ke pendidikan mana-mana pendidikan kementerian patut buat satu bidang sport lah. Satu ada kerjaya lah. Career. Bagi Sebelum Jerman ni masuk dalam game tak belajar macam ni. Itulah pasal maksud saya ini full time. Tak ada, maksudnya pelajaran tak ganggu, full time sport. Macam main game untuk tournament. Remaja tu belajar ke tidak? Tidak. itu macam agak menyusahkan sikit lah sebab kalau e-sport tu macam hobi kau main e-sport tu macam okey kau masa tournament pun ada, kau menang pun ada, so kau pergi peringkat-peringkat lain pun kau kena study jugalah. Belajar juga lah. Kena belajar juga. Kalau kau tak belajar rugi lah. Masih dah faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris macam mana? Susah nanti. Okey. So pendapat ada yang setuju ada tak setuju lah kira ni. So itu saja. Dan terima kasih kerana datang ke podcast saya. Okey, mantap. Terima kasih ya. Terima kasih. So selamat hari ini ya. Masih ada malam ke lagi ni. Saya kurang sikit apa nama saya. Masuk dari mana? Legend lah. Okey, boleh terahan. Kita push malam ni. Okey, thank you. Eh? Dah.